bila dah makin berusia, makin tua, ujian seorang ibu ni, dia bukan berlawan dengan orang, tapi dia berlawan dengan perasaan diri dia sendiri. Rasa pelan-pelan sunyi, sepi. Ni tanya mak-mak haduk, anak-anak dah besar ni. Rasa sunyi, rasa sepi. Datang rasa kecil hati dengan anak mak. Bila dah sampai usia macam ni, mak jangan kecil hati kat anak mak. Kalau mak kecil pada hati pada anak mak, kadang-kadang hidup anak tu tak lepas. Hidup anak tu tak selesai. Sebab itu bila datang perjuangan makin tua ni, saya nak ajak apa? Saya nak ajak puan-puan minta dengan Allah Ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, tolong lapang dadaku ya Allah. Tolong lapang dadaku ya Allah. Anak tak telefon. Ya Allah, tolong lapangkan dadaku. Anak-anak mungkin sedang sibuk berjuang mencari rezeki. Anak tak balik. Ya Allah, tolong lapangkan dadaku. Mungkin anak-anak sibuk. Jadi engkau beri peluang kepada aku untuk datang ke majlis-majlis ilmu. Mak kena sangka baik dengan Allah bila mak sedang bergelut dengan diri mak sendiri mak. Sebab hari ni kadang-kadang mak ni meleleh air mata. Bukan sebab orang buat dia terluka, tak. Hanya kerana dia teringat kat anak dia saja. Teringat kat anak, meleleh air mata. Kalau tak dijaga, itu ruang untuk setan masuk mempermainkan kita. Hang tengok anak hang. Anak hang tak telefon pun hang. Tengok jiran sebelah. Anak dia tiap-tiap minggu balik. Kat situ je setan masuk. Setan ni nak bagi kita jadi jahat. Kadang-kadang, bukan dengan cara kita buat orang, tak. Tapi dia nak bagi kita jahat ni dengan bisikan-bisikan macam tu je. Mak ni bukan orang jahat pun. Tapi dia jadi jahat bila terpedaya dengan permainan setan. Setan bisik sikit, cuba hang telefon anak hang. Telefon anak tak angkat pula. Lalu akhirnya, simpan perasaan. Jaga-jaga puan-puan.